Su? Dekat belakang. Wah. Ya. So untuk konten kali ni kita nak buat apa Kak Bella? Konten ni konten mesti Kak Bella suka. Konten apa? Konten touch-up. Makeup. So guys, hampa tengok kalau makeup kenapa perempuan dengan lelaki kan? Mestilah konten kali ni kita akan makeup geng-geng lelaki guys. Ha? Kita akan makeup Alom, Angah dan Aci. Ikan senang ha? Ikan senang ni. So guys, sekarang kita tak payah lama-lamakan masa. Hampa dah tahu konten apa kita nak makeup. Macam biasa siapa nak tentukan sama makeup siapa ni? Ikut pasangan masing-masing. Okey, macam biasa Kak Bella of course lah makeup suami tercintanya Rais Hazlin. Dan kalau Kak Putri pula makeup Nur Hafiz. And Nazla dengan Aci, kami tak kahwin ni, so Nazla lah makeup Aci. Adik makeup abang. Okey, so jom kita lawan siapa makeup. Foundation Najla pakai dekat. Aci tengok kulit dia sebab Aci. Macam Aci nak pakai? Ya Allah. Nanti dia jadi kabur. Tengok. Apa tengok? Oh tak jauh sangat lah. Haji elok. Nanti jadi kabur ni. Pakai lotion. Lotion sikit kan? Usia pun jadi kabur. Ha, okey. pertama. Kalau race lah. Mozi menghadap kamera 50. Shoot terbaru kita. Kecekau. Okay guys, so jom kita mula. Let's go. Okay guys, race lah dengan 50 dan Haka akan bermula fight kita kali ni, makeup. So jom kita mula guys, let's go. Round 1. Fight. Aci ready Cik? Okey kakak. Macam ke kampus genting. Kak Hello, sikit, ah. akan buat muka Along jadi muka Kak Bella. Ke muka Nurul Huda. Nazla ke buat Aci jadi? Adik nak buat muka cik macam siapa? Dan Nazla. Oh baby, you got a star. I see that you're calling. I told you that I ain't picking. Cik Nazla Cik. Sibuk lah Najla. Ha? Nazla nak pakai dulu lah. Sibuk lah. Tak ada bu. Cik kat lok gangster. Okey Cik. Okey. Okey, Aci ni jawab sikit tak apa Nazla, okey? Dia tampak lagi dah weh. Kak, kenapa pori-pori dia macam lubang? Okey Cik, disebabkan Aci kena pakai spray skin TV ke? spray tak nak bau. Terus pakai. Kening Along adventure weh nak buat. Aci dekat sikit. Ayah ni tak mau main lah. Aci kita kena menyerang. Bagi. Sini ya. Aci sini. Kenapa bagi yang mencabar? Okey. Tengok sikit. Aduh, Kak Bella kena lukis kat mana tu? Ha? Bawah ke? Tengok. Ha, kenapa ni? Kita masih lukis kat sini. Allah. Angah tengok sikit. Kena lah tu Angah. Wah, cantik lah Angah. Duk Acik kesang duk. Tak tahu malam isi apa. Putih sangat. Nanti tak ada kok rendah. Kok rendah? Kok gelap? Gelap. Acik putih lah. Tolonglah bagi Acik eyeshadow pink. Tolong lah. Okey, kita pun minyak sikit. Ayah ni tak suka lah sayang. Mau tak mau muka Acik. Najla buat muka Acik jadi smart sikit Cik. Tengok Acik. Jadi macam Kunal. Ya Allah Cik. Angah jangan mention nama-nama tak kenal boleh dah. Buat Apa Acik? Adik dulu adik punya skill makeup. Okey. Ya Acik. Tengok Acik. Acik jauh. Ayah. Angah dah kesian dah tengok Acik. Senang nak buat. Mesti Tak boleh Acik kita akan rasa hidup dia menderita. kita touch-up kat putih. Allah. Macam pandang. Kalau putih Acik. Ya Allah Cik. Acik nak kat genting kan? Acik nak kat genting.
Oh, cik kata nak apa ni dia. Puri-puri kan. Itu ibu peri dah sampai. Acik paling perform dah konten ni, Cik. Acik paling perform. Acik kiowo. Ada blush kat hidung. Kiowo. Oh, wow. Yang kau jangan. Sekejap, saya tak blend lagi, Sat. Memang sayang macam ni. Itu mah. Banyak guna produk. Alun tu. Alun tu nampak macam pondan. Alun nampak macam perempuan lorong. Alun yang pondan. Blusher. Yang perempuan lorong tu. Alun Macam tu ni. Okay, settle. Lepas tu, Nazika bubuh Ni loose blush powder. Loose powder tak payah muka Cik. Biar glowing lah muka dia. Oh, dia tak ada kamera sekarang. Belum tak ada. Ayam nak lagi. Ada point lagi. Adam tak punya. Angah ada point lagi. Dia bulu mata sebanyak. Angah je rasa. Nazia boleh buat tebalkan Kami mata tengok Cik. biasanya. Dengar kat tengkuk tak blend. Ayam lain ayam dia tengok. Tengkuk pun tak blend. Tengok Acik buat dia blend tak alkum. Jangan buat itu lotion. Dia nampak ketara tadi. Buat mata bawah. Acik dia nampak ketara Bawa sangat. atas, tengok atas, tengok atas. Tak boleh lah ya. Dia tak malu. Apa dah siap ah? Ni macam kau makcik bawang lah. Pondan bawah. Ayam pejamatan ni kena buka. Gorgeous lah Cik. Apa semua boleh tulang Setting spray. Takkan dah pakai lock makeup lah. Kita make up boleh laju kali. Itu pun dia kira point juga tu. Make up terpantas. Jangan mulut ya. Tengok Alena Cik. Tengok Alena Cik. Tengok Cik buat betul, buat betul. Weh, ini sabotaj je. Buat tocang. Ayah tak settle lagi rambut ayah tak siap. Ayah jangan nak buka tak? ambil lagi. Ayah duduk je lah. Tak nak lah. Okey. Okey, tak payah asal je belum ni. Ayah bagi kena muka. Okey apa? 9, 10. Ayah. Ui, degilnya bulu mata Cik. Dia tak melentik. Cuma nak pijak muka lu. Okey apa? Tak, ayah punya mic mana? Sakit tak? Kau kamera. Ya Allah. Nanti beri cikgu Tengok lama-lama macam geram je nak pijak muka lu. Janganlah ayah. Oh, damn. Awak degil sangat rambut ayah ni. Sikit apa? Ada masak degil. Nanti beri cikgu Kuat Dah style lu pipi dia. Wow! Kata. Acik! Bulu mata Cik. Tengok. Oh, cantik. Tengok bulu mata Cik. Okey. Tapi dia ada pasal seorang. Dia baru tengok tangan gigi dia. Aduh. Jangan tidur nanti. Oh, jangan nanti rambut rosak. Comel lah. Alam. Ya. Baca. Comel je lagi sayang. So cute. Dia comel Angah sabut tengok dia. Habis tengok yang janggut ni kalau tak sabut tengok. Ha? Geli. Jangan pun kacau janggut ni. Cik. Dia seorang je ada janggut. Tengok janggut dia. Janganlah tidur ya. Tidur. Ni dah comel Harley Quinn ni. Ya Allah, comelnya lu. Angah Joker. Comel lu. Angah Joker kan? Angah Joker kan? Ni Harley Quinn. Jangan kacau lu. Mana highlighter? Tak masuk. Okay, siap Cik. Sekejap. Belum. Tak malah. Janganlah. Nanti. Janganlah ya. Allah ke tepi. Ada bau terbakar? Tak ada bau ah. Cerita satu senyuman. Bibi yang bagi bau keluar tau. Bau acik keluar. Kemam. Buka. Cip. Oh. Reti. Bibi pecah pengalaman. Buat je. orang dia Okay. Patut tak keluar bilik lama-lama. Patutnya dalam bilik yang tak keluar tu yang ni. Okey, rambut. Rambut Cik pendek lah. Ni kena pakai ni. Okay, ni tak. Acik macam duri bunda tu. Tapi keluarkan janggut dia. Keluarkan janggut. Macam tu.
Wah, comel. Okay. Buat sini. Imut. Buat imut. Alah tu Nasa. Buat imut. Masing-masing kena buat imut. Dah, Nazir nak bagi. Ha. Sekejap, Nazir nak bagi sekata deh yang Acik. Ayah. Oh, janganlah nak menang ni. Alah macam masalah jiwa. Menang nanti kalah. Janganlah muak nanti make up crack. Oh, crack eh? Angkat crack kalau menguat. Lama-lama dah ada semaian. Uyu. Allah, tunggu. Tak payah menguat angkat crack. Dah, siap. Masuk balik. Okay, siap Acik. Okay guys, settle 3 orang kita akan buat catwalk untuk Resla, 50 dan juga Kakak. Angah tengok sikit. Oh my god, so pretty. Nama perempuan apa nama perempuan? Ha? Nama perempuan? Zoom janggut. Pizza. Fizo. Nama perempuan? Ha? Nama perempuan? Nama perempuan? Ha. Cepat. Ikut skrintan ni. My name is... Soal lembut. Okay, thank you. Soal lembut. Cepatlah. Hidung Acik paling mancung kat sini. Gila. My name is... Mimi. Mimi. Oh, Mimi. Hai, Raisha dah. Lah macam dia pizza meh. Oh, Mimi. Okay. Raisha, Mimi. Okay. Nak ada kat Mimi tu ah. Okay. Yang ni. Oh, yang ni hidung paling on point. Apa? Soalan Nama perempuan apa nama perempuan? Aina. Wah! Oh! Mesti. Aina. Okay. Sekarang ni tiba masanya untuk tiga-tiga Okay. girls ni. Lady boy untuk kita catwalk. So, let's go. Kita catwalk. Let's go. Zas. Saya suka dia kat langsik. Wow. Aduh, masuk. Okay, sekarang ni pemenang dah ibu cepat. Acik akan menang sebab Acik kabel dan slow. Okay, Acik berdiri belakang. Awaklah, tengoklah. Allah. Di balik langsik. Yusuf. Dia duduk belakang. Okay guys, sekarang ni kita dah ada calon-calon kita ke depan. Hampa semua duduk elok. Okay. Hantu opera. Bukan. Okay. Ni shocker. Okay, sekarang ni kita nak tanya juri. Juri malu. Bagi Yang ni. mic. Okay, nah ibu mic satu. 50. 50. Ha. Along. Resla. Acik Haka. Jadi ibu rasa siapa nombor 3 dulu? Siapa nombor 3 apa? Kejap lagi baru juara. Nombor 3 siapa? Okey, bagi ibu nombor Shape muka tengok paling cantik. paling cantik. Ni ikut shape muka. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Nak tengok nak make up paling cantik ke ni? Oh, macam COVID. Nombor 3. Boleh tak? Satu paling Tiga ni lah, senang. Tiga ni. Kelak. Tak, Along kata adik kata jangan make up ikut shade. Maksudnya dia ikut Jangan ikut shape Boris tapi yang ibu rasa macam cantik. lah, Dia cantik. dia tu cantik jadi Siapa tengok perempuan. hati? Dia tu cantik jadi perempuan. nombor tiga siapa cepat? 3. Nombor 3 Anga. Angah dah kata ada. Angah nombor 2 ni tersakiti. Bukan. Maksudnya make up cantik. Cuma simple sikit. Shading tak nampak. Dah tahu lah ya. Okey. Kita sampai Tadi juara. Nombor Tengok buat ayam macam tu pocong tak apa. Syuh.
Tapi yang paling ikut sheet dan jawab Angah ha. Ikut sheet Angah. Tapi ikut Angah sheet. memang Okey, ikut kita sheet. buat betul. kategori. Okey, Ha. kategori pemenang ikut sheet kalau 50. kalau ikut sheet Angah ikut sheet Angah Kalau dapat kategori Nombor 2 kalau ikut sheet dapat dekat Along. Nombor satu tu. Nombor 1. Bagi tahu dah tadi. Oh nombor 1 kalau ikut sheet Along Angah. Kalau kalau ikut sheet lah. Kalau Tak, ikut ibu sheet bagi tahu juara. Cepat. Macam soal gambar. Juara make up. Ya Allah, ibu tak tahu ni. Jangan loh. Ni nak ikut sheet ke ikut siapa make up Dapat paling ibu rasa kreatif? cantik di mata ibu. Allah. Juara. Jangan keluar kamera Nak kata semua. cantik, sheet acik tu macam terang sangat. Tak apa, Tapi jujur. dalam kamera cantik Cik. Dalam kamera Cuba cantik. tu tekan, tu Okey, tekan. nombor 1 kalau ikut make up yang full lah, full. Okey, nombor 1 Najla dengan Acik. Nombor satu. Full. Tapi kalau ikut shade tak masuk. Nombor shade nombor 3. Tapi kalau ikut shade nombor 3. Alung pun cantik makeup. Alung ngangun tak akal. Okey lah ni, Mana tamat. nampak macam kebudak-budakan yang suka makan lollipop. Tapi comel dia aksesori yang banyak dapat kat Alung kat Bella. Aksesori comel Bukanlah, semua ya. dapat kat Alung kat Bella. Okey, sekarang ni kira kita tak ada pemenang lah. Tak Kita ada pemenang, ikut tak ada kategori. pemenang Okey. sebab dia tak ikut Yang shade. paling ikut shade Angah. Angah Yang macam paling tu. Wah, yang Alung. paling Paling- cantik Alung. Alung. Paling cute Alung. Habis tu dia ni apa sebenarnya? Paling hot. Paling hot Acik dengan Najla. Bukan. Paling jahanam. Okey. Hidung Acik cantik. Sekali lagi ya. Yang dia tak ada pemenang tapi yang paling ikut shade nombor 1 Angah. Yeah. Okey, yang paling cute nombor 1 Alung dengan Kak Bella. Acik. Yang paling hot cara make up dia Acik dengan Najla. Tapi hidung Acik Tapi cantik. dalam kamera Acik cantik. Cantik lah Acik. 3 pemenang. Sama tak cantik? Bagi ibu 3 pemenang. Ada kelebihan masing-masing. Okey, so itulah. Juri tak betul. Okey, itu salah konten kita pada kali ini. Terima kasih muka-muka Abang Nazla. Dia pun tak ada muka kat Nazla. Tak apa, nanti Nazla bagi hadiah seorang-seorang, okey? Untuk reward masing-masing. So guys, thank you Kak Bella, Kak Putri luangkan masa. Sebab kami nak pergi jual dia bang. Okey kami nak pergi dekat lorong mana-mana. So, thank you so much for watching. Thank you yang mana tengok sampai habis. Belum. Jangan lupa Siapa yang rasa nak order, tolong. Nombor telefon PM. So guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Paling murah RM5. So guys, Kak Bella nak mic. Kak Bella cakap banyak. Kak Bella kena mic. Okay, so guys, jangan lupa like, comment, subscribe to channel Nazla. And bunga melati, bunga selasih. Itu saja. Salah. Tu shit lain. Okay? Itu saja daripada Family Nazla. Terima kasih. Bye-bye.